Ya, kita ada berbeza, rupa parasnya berbeza. Kita mungkin berbeza dari segi sudut kebiasaan. Bahkan kita akan berbeza dari segi sudut bangsanya. Kita akan berbeza dari sudut bahasa. Banyak perbezaan yang berlaku. Jadi itu semua adalah merupakan daripada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Mereka mengatakan wakunu ibadallah ikhwan. Jadilah kamu hamba Allah jatuh pun itu bersaudara. Tak kira lah kamu itu bangsa apa pun, bahasa apa pun, dari negara mana pun, warna kulit apa pun. Islam adalah agama yang anti kepada rasis. Tak ada rasis di dalam. Semuanya dianggap saudara dengan agama lain. Jadi kalau hari ini isunya rasis, Islam adalah merupakan solusi kepada masalah rasis yang ada. Dan itu sudah dibuktikan dan sudah pun dibawa daripada penyatuan itu oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan saling membenci di antara satu dengan yang lain. Wala tanajashu, kata baginda Rasulullah SAW. Jangan kamu saling menipu di antara lainnya. Baik itu ketika mana kamu bermuamalah, khususnya ketika berjual beli, jangan saling menipu. Kenapa itu akan menyebabkan permusuhan, tak puas hati. Kemudian baginda Rasulullah SAW kata wala tahasadu, jangan kamu itu saling dengki di antara satu dengan yang lainnya. Dan ini juga adalah merupakan asas kepada perpecahan yang lainnya. Malam hari ini yang disebutkan dengki itu berlaku banyak yang lebih menjadikan di antara kaum muslimin. La ilaha illallah. Apa itu dengki? Menginginkan nikmat pada orang itu hilang. Tak suka kalau ada orang yang kita dengki itu dapat nikmat. Kalau boleh nak supaya nikmat ini hilang. Dengki, hasad. Dan memang sifatnya manusia itu pada asalnya mereka tak suka orang lebih daripada itu. Normal. Tapi tak boleh dia dilayan. Oleh kerana itu Nabi SAW mengajarkan untuk kita ini bersama orang mendapatkan nikmat, kita pun turut gembira sama. Lepas itu disuruh ketika mana seorang mendapatkan anak,